Ni Angel dengan Vijay. Angel tunjuk ni barangnya dah sold tau. Mochi tak faham ah. Kenapa? Kenapa tanya? Mochi tak faham. Sebab set Cobra ni harganya RM24,000 lebih. Korang tengok tu. Kenapa? Acik-acik, sedangkan Cobra dekat gudang Bohijan ni ada daripada RM2,000 lebih, RM3,000 lebih, RM4,000 lebih. Tapi kenapa yang ni jadi pilihan? So, bila kita orang selidik tanya acik, rupanya acik ni otai. Orang lama yang dah pakai jati, tahu bab jati, ketahanan, pasak tanggam. Nampak tak urat dia? Bila acik ketuk pun tengok tu, cukup kering. Acik yang cerita satu-satu, acik yang letak harga, acik pandai nilai harga. Orang lama dah pakai jati, that's why dia sold, dia collab. Ambil terus set ni. Pandai acik ambil yang the best. Mesti orang kata, kenapa boleh sampai mahal macam itu? Datang gudang Bohijan mau acik cerita satu-satu. Bukan sekadar cukup kering. Untuk kayu dia senang nak jaga. Dia dah ada proses kering, rendam ubat. Ada sertifikat untuk yang ni. Full set tak korang ni Cobra 3211. Siap meja dengan kaca and dia punya span pun tak sama. Siap bantal. Cantik kan? Design moden tapi klasik. Ni cushion dia. Angel tolong pecek-pecek. Tengok tu belakang ada zip. Boleh dibersihkan, boleh buka. Ni boldru tau. Dia sejuk tak panas. Anda kata nak order custom untuk cushion, boleh. Acik-acik. Ni dia punya tempat duduk. Nampak tak kemas dia? Hasil tangan. That's why bukan sekadar nilai barang daripada harga. Tengok harga baru nilai design. Tengok satu-satu dekat sini ada kita punya contoh. Satu persatu comparison. Sebab tu datang gudang Bohijan korang akan jelas. Ada contoh kayu, ada contoh set. Setiap harga daripada rendah sampai berkualiti. Okay? Cari mochi kat sini. Salam dari Vijay.